Okey, 28 Februari 2026. Tarikh ni, dunia dikejutkan dengan satu berita besar, serangan ketenteraan besar-besaran ke atas Iran. Apa yang bermula sebagai satu serangan yang disasarkan, dalam masa beberapa jam je, terus merebak jadi krisis satu rantau. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan tengok betul-betul apa yang dah jadi, satu persatu, berdasarkan semua laporan yang kita ada. Dan inilah dia. Semuanya bermula dengan pengumuman yang memang dramatik ni. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, secara rasminya bagi tahu satu dunia yang operasi ketenteraan besar dah pun bermula. Bayangkan, kenyataan ni bukan setakat sahkan laporan-laporan awal tentang letupan yang orang dengar, tapi ia terus tukarkan semua spekulasi tu menjadi satu realiti yang terus terang cukup menakutkan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pagi tu? Sumber-sumber mengesahkan yang ini bukan kerja satu negara je. Ia adalah satu operasi bersama gabungan tentera Amerika Syarikat dan Israel yang melancarkan gelombang serangan pertama. Dan bukan satu tempat je, tapi banyak lokasi di seluruh Iran diserang serentak. Okey, jom kita bedah siasat sikit apa yang berlaku. Kita mulakan dengan skala serangan awal ni dan sasaran-sasaran dia sebab serangan ni memang betul-betul mengejutkan satu rantau tu. Skala serangan ni, memang meluas betul. Media tempatan kat sana melaporkan letupan bukan setakat kat ibu negara Tehran, tapi juga kat banyak bandar-bandar besar lain di seluruh negara. Ini dah tunjukkan yang serangan ni bukan calang-calang atau terpencil, tak. Ini nampak macam satu kempen ketenteraan yang betul-betul dirancang dan diselaraskan dengan teliti. Khususnya di Tehran, sasaran dia tu memang sangat signifikan. Laporan-laporan menunjukkan serangan tu berlaku betul-betul dekat dengan pusat kuasa rejim Iran. Kita cakap pasal ibu pejabat pengawal revolusi Islam, ni kira macam pasukan tentera paling elit kat sana, dan juga pejabat pemimpin tertinggi sendiri, Ayatollah Ali Khamenei. Jelas, ini macam satu mesej. Serangan ni nampaknya memang nak lumpuhkan kepimpinan Iran dari mula lagi. Jadi persoalan paling besar sekarang, Kenapa serangan ini dilancarkan? Washington dan Tel Aviv masing-masing ada alasan tersendiri. Jom kita tengok apa justifikasi yang diorang bagi pada dunia. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita boleh nampak fokus yang agak berbeza kan. Amerika Syarikat di bawah Trump, dia lebih tekankan pasal ancaman ketenteraan yang perlu dihapuskan sekarang. Macam peluru berpandu, program nuklear, benda-benda macam tu. Israel pula, melalui Perdana Menterinya, dia bingkaikan serangan ini sebagai satu tindakan untuk hapuskan apa yang dipanggil ancaman kewujudan. Pada masa yang sama, dia macam bagi harapan kepada rakyat Iran untuk tentukan masa depan sendiri. Jadi, ada dua naratif yang berbeza sikit kat sini. Dah kena serang, mestilah ada tindak balas kan? Macam kita boleh agak, Iran memang tak duduk diam. Dan tindak balas diorang bukan setakat pantas, tapi sangat-sangat agresif. Benda ni terus buat keadaan yang dah sedia tegang tu jadi lagi panas. Cuba bayangkan, dalam masa beberapa jam je, Iran terus lancarkan serangan balas besar-besaran. Pengawal revolusi sendiri sahkan yang diorang dah lepaskan gelombang pertama peluru berpandu balistik dan drone. Dan sasarannya terus ke Israel. Waktu inilah konflik ni berubah jadi pertembungan secara langsung antara dua musuh ketak ni. Garis masa ni betul-betul tunjuk betapa cepatnya keadaan jadi tak terkawal. Kita tengok pagi tu serangan AS Israel bermula. Masuk tengah hari, Iran dah balas balik. Sampai petang, siren kecemasan dah berbunyi satu Israel. Dan sebelum malam, letupan dah mula kedengaran kat pangkalan-pangkalan tentera AS di negara-negara teluk. Semua ni berlaku dalam masa tak sampai 24 jam. Sangat pantas. Dan ya, macam yang disebut tadi, konflik ni tak terhenti antara Iran dan Israel je. Tak lama lepas tu, ia mula mengheret negara-negara jiran kat teluk masuk sekali. Lepas tu, laporan mula masuk, letupan sana, letupan sini, di beberapa negara teluk yang ada pangkalan tentera Amerika. Dan tak lama lepas tu, agensi berita Iran sendiri keluar dan sahkan. Ya, memang diorang yang serang. Diorang sengaja sasar pangkalan-pangkalan ni. Termasuklah tempat-tempat penting macam Ibu Pejabat Armada Kelima Tentera Laut AS di Bahrain dan pangkalan udara Al-Udaid di Qatar. Pangkalan AS paling besar kat rantau tu. Jadi sasarannya memang strategik. Dan yang menyedihkan, konflik ni dah mula makan korban di luar zon perang utama. Agensi berita UAE melaporkan ada sekurang-kurangnya seorang terbunuh di Abu Dhabi. Ini jadi lepas satu peluru berpandu Iran dipintas. Benda ni jadi peringatan yang pahit bila konflik merebak, orang awam yang tak bersalah pun boleh jadi mangsa. Kesan dia merebak dengan cepat dan orang awam pun mula rasa. Israel dan negara jiran dia, Iraq, terus tutup ruang udara diorang. Tak ada penerbangan awam dibenarkan. Bayangkanlah gangguan yang jadi pada perjalanan udara bukan setakat kat rantau tu, tapi antara bangsa sekali. Ini tunjukkan betapa rapuhnya kestabilan satu rantau tu. Sekelip mata je boleh berubah.
Okey, sekarang keadaan satu rantau tu tengah tegang gila. Jadi, apa status terkini? Apa yang kita dah tahu dan apa soalan-soalan besar yang masih tergantung? Dalam semua kekalutan ni, satu soalan paling besar yang semua orang tanya. Kat mana pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei? Kita tahu pejabat dia jadi salah satu sasaran utama kat Tehran. Jadi nasib orang paling berkuasa kat Iran tu jadi tanda tanya besar. Tak lama lepas tu, jawapan pun tiba. Sumber rasmi Iran keluar dan sahkan yang pemimpin tertinggi mereka selamat. Dia dilaporkan dah dipindahkan ke satu lokasi rahsia. Dan yang penting, dia memang tak ada kat Tehran masa serangan tu jadi. Ini macam bagi petunjuk kan? Mungkin pihak Iran sebenarnya dah jangka pun serangan macam ni akan datang. Tapi mungkin perkara yang paling merisaukan sekali adalah mesej yang datang dari Iran selepas tu. Seorang pegawai kanan Iran bagi kenyataan ni dan ia sangat terus terang. Semua aset dan kepentingan Amerika dan Israel di Timur Tengah telah menjadi sasaran yang sah. Wow. Ini seolah-olah satu pengisytiharan. Bagi Tehran, dah tak ada garis merah. Ini amaran jelas yang konflik ni bukan je akan berterusan, tapi mungkin akan jadi lagi besar dan lagi luas. Dan semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir, persoalan yang tergantung di udara. Operasi pertempuran besar dah pun disahkan, tindak balas pun dah bermula. Sekarang, satu dunia tengah perhatikan Timur Tengah dan tertanya-tanya, apa langkah seterusnya? Apa yang akan jadi lepas ni?